Oh, ish, panas lah tempat ni. Dah tak ada kipas. Biar aku tengok TV je lah. Ish. Okey, aku tengok saat. Ish. Alamak. Ish, apa terpadam ni? Ih, geram tu lah aku. Ish, tak jadi ni. Apa terpadam tak? Ish, pukul sikit ni. Ambil lah, ambil lah. Ambil lah, ambil lah. Ha, terbuka pun. Cerita apa ni? Aduh, dah lapar. Oi, orang tu. Ya nak. Sini, cepat. Ya nak. Buat aku makanan cepat. Aku lapar ni. Okey nak. Cepatlah. Ni ada makanan ni je nak. Okey lah tu. Keras lah benda ni. Semua lah orang tua ni. Dah makanan keras macam batu. Biar aku makan tepas je. Geram tu lah aku dengar orang tua tu. Rasa nak bunuh lah. Ni aku geram ni. Jalan lembat. Jalan nak hitam-hitam tu. Aku curi kat grocery lah. Aduh. Lapar lah. Tak larat lah pula nak pergi grocery tu. Sini lah aiskrim. Dekat sikit. Tak ada orang apa. Tak apa. Okey. Kita kena pelan-pelan. Pelan-pelan. Kita nampak TV kan. Okey. Kita tengok ada apa kat sini. Banyak topping ya. Tak, belakang ni ada apa? Kotak. Boleh ambil banyak eh. Berat juga lah. Cepat. La. Ish, penat lah nak buat kerja ni. Tengok TV lah. Anak aku ni pergi mana? Aduh. Macam mana nak buka ni? Ni. Ustaz. Cerita apa yang best lah? Bikin news. Berita terkini, ada lelaki kira-kira anggaran umur 16 tahun hingga 18 tahun telah mencuri di kedai aiskrim. Sesiapa yang boleh tangkap, hubungi kami. Nomornya adalah 0118888888. Itu saja daripada kami, berita terkini. Ish, siapa tu? Zaman-zaman sekarang ni suka banyak pencuri. Aduh, ni kalau contoh ni kalau anak aku ni, buat malu je lah anak aku ni. Aduh, tak apalah. Ya, aku harap anak aku tak jadi macam ni lah. Aduh, macam-macam lah zaman sekarang ni. Ish, lapar lah. Nak makan apa lah. Tengok je lah kat dapur. Sebelum tu kita akan katut TV dulu. Okey. Tengok makanan. Makanan tak ada dah ni. Makanan beli je lah. Aduh. Makanan tak. Mana lah anak aku. Yang tu. Kacau lah. Apa salah aku? Terkejut aku. Apa salah aku? Mana kedai uncik ni? Aduh. Ni pun kedai uncik. Kita ambil troli. Ambil donat lah. Donat apa baru RM1. Kita ambil donat. Ambil apa lagi lah? Air mineral. Okey, kita ambil pisang. Kita ambil buah apple dengan apple hijau. Okey. Jomlah kita bayar. Mana penjaga cashier, aunty? Ya? Nak beli apa? Saya dah beli. Aunty tolong scan je. Okey.
ada RM8.20. Okey, Ah. aunty. Tu ambil plastik tu. Nanti. Okey. Okey, dah habis belanja. Jom. Kita balik. Kita simpan jap. Ada apa tu? Oh, ada apa ni? Stop. Kenapa, Tuan? Encik. Encik boleh ikut saya tak? Ke balai. Kenapa, Tuan? Ikut saja. Saya nak Okey. tanya. Saya Okey, nak boleh. inspect kamu. Oh, okey. Oh, ini tentang yang tu lah, yang kena curi tu kan, Cik? Ya. Sini cepat. Oh, okey. Okey. Saya nak tanya kamu, kamu pernah tengok tak muka ni? Atau kamu kenal tak? Okey, saya tengok Muka ah. ni. Tak saya tengok. Mana Cik nak tengok? Oh, tu lah. Saya macam ada nampak. Nampak. Dia duduk kat mana? Saya ada nampak dia dekat tu kedai runcit. Kedai runcit kedai runcit. Lagi. Kamu tahu tak nama dia siapa? Saya tak pasti sangat nama dia. Oh, kamu tahu dia pernah pergi ke kedai runcit je lah. Tu je saya nampak. Oh. Kalau macam tu, terima kasih lah Encik bagi Okey. maklumat tadi. Okey, baik Tuan. Lala. Okey, kita dah beli barang. Jom kita memasak. Takkan aku harap yang tanda X tu bukanlah anak aku lah. Aku harap lah. Alalah. Sikit lagi nak sampai. Kita lari. Go. Sampai. Oh, semput. Mana lampu? Kita letak atas meja. Okey, kita ambil balik. Mana meja dapat? Oh, benar semput. Aduh, aku dah tua dah ni. Kita tak bahan kat sini. Okey, sekarang kita masak. Potong bawang. Potong sini, potong situ. Potong goreng. Okey, hampir siap. Okey, siap. Dah lama aku tak makan ayam. Ni first time aku makan ayam. Mesti sedap ni. Kita letak atas meja. Okey, tak. Siapa mai tu? Jap. Assalamualaikum Encik. Waalaikumsalam Tuan. Dan selamat malam. Saya dari pihak polis nak bertanya. Encik nak tak jadi detektif bagi kes rompakan kes pencuri ni? Boleh. Bagi saya boleh. Okey. Macam tu saya seorang sains. Okey. Fucking around, I keep right now. I ain't tryna tell you what to do, but tryna play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with the view.